Okey, tugas dia ni, dialah yang akan bagi isyarat dekat kompresor untuk stop. Hai T1 Mania hari ni. Okey, hari ni kita nak cerita sikit pasal aircon, masih sama. Okey, ini ramai orang terlepas pandang lah. Okey, apa yang saya nak sembang ni? Hari ni kita ada satu kes aircon tak sejuk, puncanya bocor. Okey, ni cooling coil untuk Proton Izora. Okey, dia ada bocor lah. Kalau nampak macam ni boleh tahu dah kesan-kesan minyak ni kan. Okey, kat sini ramai yang terlepas pandang dengan benda ni. Nampak tak? Kat tangan saya ni namanya thermistor ataupun thermosensor lah. Okey, tugas dia ni, dialah yang akan bagi isyarat dekat kompresor untuk stop. Supaya ada cut off. Kalau dia ni rosak, kereta ni dia akan cut off dengan cepat. Itu yang kita tak mau tu. Kalau cut off dengan cepat bermakna aircon tak sempat sejuk, dia dah mati. So faham tak? Jadi kalau boleh, kalau tukar cooling coil tadi, tolonglah tukar. Sebab bila saya buka quotation dekat customer, dia selalu tanya tu tak ada masalah, kita akan terangkan lah. Tapi bagus juga at least mereka tahu ni. Sebab ni duduk belakang cooling coil. Kalau dia rosak, nak kena buka juga cooling coil tu. So nampak tak? 2 kali upah nak kena bayar. Jadi benda ni bukan mahal sangat pun. Ingatlah pesanan saya, tukar cooling coil, tukar sekali dengan ni, sensor ni. Jadi kalau siapa ada masalah aircon macam biasa, bawa je datang ke Fizi Motorsport, kami cek dulu untuk anda. Kita tunjuk, oh ini punca dia. Baru puas hati. Saya dapat hari ni settle.